Hari ni aku nak tunjuk korang combination Rode Yamato Samurai V3 dengan mesin-mesin elektrik Dewa. Kalau korang ada mesin seperti dalam video ni, cuba korang bayangkan kalau mesin korang pairkan sekali dengan Rode Yamato Samurai V3. Memang sangat-sangat cantik guys. Bukan sahaja design yang cantik, tapi full package dengan performance yang mantap. Antara features yang ada pada Rode Yamato Samurai V3 ialah material solid carbon, luminous white tip, cincin chrome gold stainless steel dan sulaman benang pada blank yang sangat-sangat kemas. Dan itu bahagian top Yamato Samurai V3. Untuk bahagian bawah Rode Yamato Samurai V3, features yang ada ialah pemegang EVA yang sangat grip, selesa, double lock rear seat, design anti-slip, gimbal dan juga clip. So korang boleh tengok, ini mesin Daiwa Seabox 500JP pairkan dengan Yamato Samurai V3. Memang cantik. Kalau korang dah ada mesin, korang tinggal beli rod. Kalau tak ada, korang beli sekali dua. Seterusnya kita ada Tanakom size 1000. Tanakom 1000 ni pun memang ngam guys. Color diorang memang kena, hitam dan juga gold. Dan seterusnya kita ada Tanakom 800. Tanakom 800 ni pun sama juga guys. Ngam juga, cantik. Color yang kena, combination yang mantap lah. Seterusnya kita ada Seapower 800. Korang tengok color dia, memang lawa guys. Color gold dengan color gold Yamato Samurai V3 memang cun. Dan last sekali guys, kita ada Seabox 600MJ. Mesin paling ramai beli. Mesin ni pairkan dengan Yamato Samurai V3 memang terbaik. Korang mesti nak tengok lenturan Rode Yamato Samurai V3 ni macam mana kan. Korang tengok, memang lawa guys. Dia punya bending memang cun, memang cantik. Ni setakat boron 50kg, 60kg, memang steady layan. Dan yang paling the best dekat Rode Yamato Samurai V3 ni, sebab dia material solid carbon. Depan dia lembut, belakang dia keras. Jadi bila jenahak makan, dia takkan luih guys. Dia takkan lepas. Dia kalau berbeza dengan Rode yang keras. Kalau Rode keras, ikan makan, dia lepaskan balik. Tapi kalau Rode Yamato Samurai V3, confirm sangkut. So guys, kalau korang nak dapatkan Rode Yamato Samurai V3, boleh datang kedai kita orang ataupun PM je kita orang pada nombor yang tertera. So macam biasa guys, apa-apa korang roger je.